Jadi ilmu Allah ni terlalu banyak dan tak akan habis pun. Jadi janganlah dengar cakap orang, dengarlah cakap Allah. Orang ni ilmu dia terhad tak? Terhad lah. Quran tak faham, tiba-tiba dapat mimpi. Kita dengar pula mimpi dia. Ha? Yang kena minum air kaki juga. Ha, tu. Dia sendiri dah lupa mimpi dia, kita dah hafal mimpi dia. Dia mimpi tiap hari. Salah satu dia cerita pada kita mimpi dia. Kita pun percaya. Dia banyak kan, kadang-kadang Tok Guru tu, ada seorang ustaz ni popular. Dia kalau pergi Mekah, dia kata, saya pergi Mekah jumpa guru ni bagi doa. Guru ni bagi zikir. Saya terfikir, yang zikir Nabi tu, wahyu Allah, tak payah pergi Mekah. Ada tak? Kenapa kamu tak cerita pada orang? Kenapa nak pergi Mekah, jumpa guru tu bukan daripada hadis Nabi pun. Lepas tu balik Malaysia cerita pada orang, zikir guru. Zikir guru dengan zikir Nabi mana lebih betul? Nampak tak? Terpesong. Dia Halus je sepesong. tertipu. Syaitan menghiaskan. Sebab orang Melayu ni suka benda macam tu. Tok Guru daripada Mekah. Oh, hebat ni. Dia lupa Abu Jahal pun daripada Mekah juga.